Memang pedas, tapi gokil dalam. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to Muan Mukbang Channel di Gaduh. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku makan Maggi pedas gila. Ni dia. Sebelum ni aku pernah juga makan Maggi pedas gila yang cheesy berapi, and view dia boleh dikatakan sangat tinggi. Kalau kau nak tengok, boleh tengok video dia kat sini, di gambar dia. So kau boleh tengok nanti video dia. So hari ni kita nak pula makan pedas Maggi pedas gila ayam bakar. So tanpa nak buang masa lagi, jom kita try makan Maggi pedas gila ayam bakar ni. Bismillah. So jom kita makan. Bau pun agak pedas. Pedas. Tapi dia agak masin sikit lah berbanding dengan yang sebelum ni. Walaupun pedas, rasa dia sangat sedap lah bagi aku. By the way, aku makan ni 2 mangkuk tau. So porsi nampak banyak sikit lah. Agak pedas. Rasa pedas dia memang kuat jugalah bagi aku. Itulah aku cakap, walaupun pedas tapi sedap. Cuma pedas lah tu memang ada lah. So rasa memang pedas, tapi pedas dia yang boleh aku makan lagi lah. Tetapi memang kat lidah tu memang berasa berapi sikit. Dah habis dah aku makan. Tengah ayam yang aku nak ambil. Memang pedas, tapi gokil lah makan. Aku boleh habiskan. Bagi aku sangat sedap lah. Cuma kau kena tahan sikit untuk makan benda ni. So aku nak ambil ayam, lepas tu kita akan end dalam video ni. So aku dah habis dah makan, and aku boleh habiskan. Walaupun pedas, bagi aku antara cheese berapi. And satu lagi yang ayam bakar ni, yang paling pedas aku rasa adalah ni. Ayam bakar memang rasa pedas. Memang terasa kat bibir tu lah pedas dia berbanding dengan cheese berapi. So aku rasa memang berbaloi lah kalau kau nak tengah makan benda ni, memang sangat sedap. And kat mana kau boleh cari? Boleh cari dekat Street Mart. Situ banyak dah, harga dia pun murah. So memang bagi aku berbaloi lah kau nak try beli Maggi pedas gila ni. Siapa yang suka makan pedas, boleh try makan Maggi pedas berapi ni. Memang sangat sedap. So aku rasa setakat je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang lupa like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai 7 bulan. Kalau sedap